Saya kini berada di Amman, Jordan untuk majlis penyerahan bekalan prostetik daripada Kementerian Kesihatan Singapura kepada sebuah badan kebajikan tempatan iaitu Jordan Hashemite Charity Organisation. Singapura berbangga dapat menyokong Jordan dalam inisiatif Restoring Hope yang menyediakan prostetik untuk mereka yang memerlukan di Gaza. Walaupun Singapura terletak jauh daripada Gaza, nasib para mangsa di sana amat dekat di hati kita. Justru kita terus giat menyokong usaha-usaha kemanusiaan sebegini. Dan bantuan yang kita hulurkan bukan sedikit. Sejauh ini, Singapura telah menyumbang 10 bahagian bantuan kemanusiaan yang bernilai lebih daripada 18 juta dolar Amerika. Ini termasuk makanan, bekalan perubatan serta barangan keperluan asas bagi para mangsa. Keperluan di Gaza amat mendesak, khususnya dalam membina semula kemudahan perubatan, kesihatan dan usaha-usaha pemulihan. Saya dimaklumkan bahawa hanya 8 orang pakar prostetik ini berada di Gaza untuk menghasilkan dan memasang prostetik bagi para pesakit. Bekalan prostetik yang disediakan Singapura hari ini akan memenuhi sebahagian keperluan mereka. Singapura berharap untuk bekerja rapat dengan Jordan bagi menyediakan lebih banyak sokongan perubatan. Kementerian Kesihatan Singapura telah bertemu dengan beberapa rakan kongsi Jordan bagi meneroka peluang-peluang terbaik. Pada masa yang sama, badan seperti Yayasan Rahmatan lil Alamin (YAF) terus memainkan peranan penting dalam menyalurkan bantuan makanan dan perubatan serta bekerjasama dengan rakan kongsi untuk menumbuhkan klinik bergerak, tempat perlindungan dan kemudahan dapur di Gaza. Proses pemulihan Gaza akan mengambil masa yang panjang dan mencabar. Namun ia memberi kita peluang untuk membantu membangunkan semula kehidupan mereka dan memberikan mereka sinar harapan. Terima kasih kepada anda semua atas sumbangan untuk menjayakan pelbagai usaha bagi membantu teman-teman kita di Gaza.